Kali kita bersama dengan semua bijak-bijak setara dalam channel apa? Sampai! Dan sekarang minggu yang lalu kita dah buat macam banyak hukuman. Tadi ni kita ni game lain. Apa yang lain? tu? Bagus. Soalan yang bijak daripada muka yang agak bold sikit. Okey. Hari ni game kita adalah makan sampai muntah. Ada 1, 2, 3, 4 ke 5 hidangan yang mana korang semua peserta kena makan dan habiskan. Siapa paling cepat habiskan hidangan-hidangan yang kita bagi, maka dia akan jadi juara untuk episod kita kali ini dalam Ambil Kau. Kita punya group, kita ada dari sana Syah kuasa dulu, Syah dan juga Asha. Dan juga kita ada yang badan sado dan seorang lagi badan tak sado di Afriza dan juga Afriza. Kita ada seorang wanita yang keribuan dan seorang lagi ke anak-anakan kita ada Lola dan juga Teha. Dan kita kembali lagi dalam Ambil Kau. Setiap kali diorang habis je hidangan yang diorang makan, kita akan panggil seorang lagi Muhammad ni akan bantu tukar hidangan diorang. Cuba kita ada Dudu. Nak kenal dengan Dudu? Ya, ini dia Dudu. Nampak apa? 1, 2, 3, semangatkan. Cepat makan sampai muntah. Ya, itu dia yang mana kita dapat saksikan seorang ibu, bakal ibu ataupun seorang isteri yang penuh gigi dengan besi. Mungkin senanglah kerja dia nak makan ni semua kan. Kita juga ada yang berbadan sado yang menjaga pantang larang ataupun diet dia. Tapi hari ni dia tak ikut diet dia. Dah apa hal? Lantak dia lah. Bukan punya masalah dia pun. Masalah aku. Bukannya masalahku. Kau ni aku. Ini Lola Lola, ataupun kita boleh panggil dia Lola gila. Okay, kalau kau boleh nampak kat sini, kita zoom sikit. Nampak ada kesan gigi tu. Okay. Ada besi kan? Okay, kita boleh trace yang mana Lola, yang mana Teha gigit. Okay. Adik, kami nak makan dah. Okay. Ya, apa? Dah habis. Okay, Dudu. Satu ramen. Antara petua untuk hilangkan pija dekat bibir bila kita makan ramen. Ni lah contoh. Diorang selamba je kat sini. Weh, kenapa? Dia nak terjun. Kita konten. Betul. Ya. Akhirnya. Sikit. Sorry, terangkan. Apa yang sedang ni? Okay. Tak mengaku je. Bau halia je. Belakang tu besi tu. Perut aku. Kenapa? Cuba hebat, korang masih boleh kejar ni. Syok. Jangan berhenti. Sekejap. Perut tengah penuh. Nasi bocor lah. Edisi kali ni di mana kita sempat berjumpa dengan seorang gadis yang bernama Syah yang wajar. Aku pun nak buat sedih. Make the ground shake. Berikan tepukan untuk Am dan juga Af. Okey dah, okey dah. Alright, kita
masih lagi dalam Hamil Kau. Mana pasal kurang Syah, Lola, Tiha dan juga siapa nama kau tadi? Syah. Lupa sebab Syah tadi antara paling banyak mengumpul hasil. Pasal menyesal lah. Sebab apa? Menyesal sebab kau tak jangan sekali jadi. No. You again? Lola ni antara dalam peserta ni kalau kau perasan Lola antara yang paling worst ke? Paling worst. Yes, paling menyelah. Diam. Okey, tak ada. Okey, Lola yang paling worst lah. Muntah teruk apa tadi yang keluar kat hidung tadi apa? Yang keluar kat hidung. Hidung tu. Angin. Tak, okey, masa kita bagi hidangan tu, waktu bila Lola rasa dah mula nak buang? Tu air kurang ajar Alia. Alia. Air kurang ajar. First time aku minum air tu dengan gas. Untuk perut aku keras tu. Keras tu. Orang kata kalau keras urut nanti dia kentut. Tim Am dan juga merupakan kata kita punya champion hari ni. Okey, Am dengan Am. Am dengan Am. So korang pun dah mesti makan banyak lah. Laki biasa kena makan banyak. Laki biasa kena. Sebab ni badan bawah lagi. Besar kaki tangan. Okay, alright. Sekarang ni korang semua nak hadiah betul tak? Okay, kita nak sampai ke hadiah tapi sebelum tu kita nak kena seru dulu lah. 1, 2, 3. Oi, tali pinggang tu longgar tu. Okay, alright. Daripada dalam envelope saya ni ada hadiah yang mana saya akan berikan bukan kepada juara tetapi untuk semua. Jadi kita berjumpa lagi akan datang dalam program Hamil Kau.